Maka kita yakin semua yang berlaku atas muka dunia ni hujung jatuh dia bagi perbuatan makhluk manusia sama ada syurga ataupun neraka. Dia kalau dia kaya, kalau dia baik dia masuk syurga. Dia kalau dia kaya, dia jahat dia masuk neraka. Kita kalau kita deki kita masuk neraka. Kita kalau kita tak deki, kita reda kita dapat syurga. Maka semua hujung jatuh dia syurga neraka. Tak suruh tengok di perbuatan orang, tengok di perbuatan kita. Nah, syurga ke, neraka ke, itulah hujung jatuhnya. Tak suruh fikirlah orang lebih lagu ni dia ada ujian menurut dia. Orang kaya dia akan ditanya lebih banding dengan kita. Kita ada PT 100, Tuhan tanya bab 100 tu dia mau ambil mana, dia mau berhabis mana, mudah ya. 100 2-3 kali tanya habis soalan mengenai RM100 Malaysia tu. Kalau orang ada 15 juta, Tuhan tanya mari mana nak cukup 15 juta ni? Nak jawab dia nama kat lah soalan dia. Lepas tu dia mau ambil mana, dia mau buat gimana pitih ni? Belanja kepada apa dia? Nak jawab kokah-kokah je kau. Maka kalau kita fikir lagu tu tak ada alasan untuk kita deki dengan manusia. Semua orang akan ditanya perbuatan dia. Kalau dia banyak nikmat, Tuhan tanya atas nikmat dia. Kalau dia tak ada nikmat, Tuhan tak tanya. Lagu tu lah. Jadi tak ada istilah nak deki kalau kita fikir lagu tu. Orang hok deki ni orang tak fikir benda lagu tu. Orang dok fikir persaingan, orang dok fikir macam-macam bab apa saya tak boleh dok tanya Tuhan bab apa. Satu soalan yang betul-betul kurang adab dengan Tuhan, tanya bab apa dengan Tuhan. Bab apa Tuhan buat lagu ni? Allah. Tanya soalan tergamu, awak tanya soalan dengan Tuhan lagu tu.